Cherry Cherry. Hanya baka-baka penipu macam Mahathir ni yang minta soalan dulu dan dia nak karang dulu. Kalau orang bercakap benar, on the spot bila kita tanya soalan, dia akan boleh jawab. Bila orang menipu, pada pukul 2 pagi saya berada di sekian-sekian tempat. Tapi disebabkan itu bukan fakta sebenar, maka bila dia menipu, kali kedua kalau dia ditanya soalan yang sama, dia mungkin bagi pada pukul 3 pagi saya berada di tempat tersebut. Itu sebab Mahathir dia nak supaya keterangan tu diberikan secara bertulis supaya konsisten dia menipu. Apa sudah jadi dengan menantu Muhyiddin Yassin? Silap dia lah. Engkau punya bos ni, kan, Muhyiddin, kuku besi. Yang kau pergi tanya apa jadi dengan menantu dia, buat apa? Biarlah kita orang yang buat kerja tu. Engkau duduk Ketua Pembangunan Negeri tu, dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Engkau pula tanya, betul ke menantu Tan Sri lari? Memang alamat hilang lah jawatan. Betul tak? Mahathir cakap dia dianiaya dan disekat daripada memberi penjelasan dalam Mahathir dianiaya dan disekat daripada beri penjelasan berkaitan kes sama fitnah. Kes sama fitnah. Saya nak beritahu dengan Tuan Dr. Mahathir, selama hari ini bila orang nak bagi kenyataan di mahkamah, semua masuk kandang beri keterangan. Tak ada siapa komplain. Dan zaman Mahathir jadi Perdana Menteri 22 tahun dengan 22 bulan pun sama juga. Siapa yang bagi keterangan sebagai saksi, dia akan duduk dalam kandang saksi, dia bagi keterangan. Kan? Jarang, dan saya belum pernah dengar lagi ada saksi nak bagi keterangan, dia minta soalan dulu, lepas tu dia tulis jawapan. Hanya baka-baka penipu macam Mahathir ni yang minta soalan dulu dan dia nak karang dulu. Kalau orang bercakap benar, on the spot bila kita tanya soalan, dia akan boleh jawab. Tetapi kalau orang tu memang niat menipu dan sentiasa kerja dia menipu je, bila dia bagi keterangan secara lisan, ianya tidak akan konsisten. Bila orang menipu, pada pukul 2 pagi saya berada di sekian-sekian tempat. Tapi disebabkan itu bukan fakta sebenar, maka bila dia menipu, kali kedua kalau dia ditanya soalan yang sama, dia mungkin bagi pada pukul 3 pagi saya berada di tempat tersebut. Itu sebab Mahathir dia nak supaya keterangan tu diberikan secara bertulis supaya konsisten dia menipu. Ini penyakit-penyakit orang-orang yang dah nyanyuk, kan? Dia lupa. Tetapi sebenarnya kalau orang tak nyanyuk sekalipun, tapi bila memberi keterangan itu, keterangan dia palsu, keterangan dia tidak benar, ianya tidak akan konsisten. Itu sebab dalam sesi interrogation, pihak polis dia ada seorang tu berkelakuan baik, seorang tu jadi bad boy, kan? Tetapi kadang-kadang soalan dia orang ni semua sama. Soalan sama, tetapi jawapan yang mereka terima berbeza-beza. Dari situ boleh tengok sama ada orang yang tertuduh itu ataupun orang yang sedang disoal siasat itu konsisten ataupun tidak kenyataan dia. Ini kena faham. Okey? Ada lagi? Seterusnya, dua pimpinan kanan PN digugurkan daripada jawatan pengurusi agama itu. Dekat negeri melalui penyusunan semula struktur yang dilakukan oleh parti Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Penjara Mahkota Saifuddin tidak lagi mengkotai gabungan berkenaan di Pahang. Sebabnya PN Pahang diketuai oleh Presiden PAN Tuan Ibrahim Rahman dan juga ditumbangkan di negeri itu. Dia senang saja, kan? Kalau orang tu sudah lagi tidak menghormati Presiden ataupun pengurusi Perikatan Nasional ataupun mengkritik pengurusi Perikatan Nasional, sudah pasti dia akan dikambing hitamkan. Saifuddin secara lantang mempertikaikan apa sudah jadi dengan menantu Muhyiddin Yassin.
Silap dia lah. Engkau punya bos ni, kan, Muhyiddin, kuku besi. Yang kau pergi tanya apa jadi dengan menantu dia, buat apa? Biarlah kita orang yang buat kerja tu. Betul tak? Macam kau orang nak suruh orang kritik Anwar Ibrahim. Pandai pula kau orang gunakan Hasan Karim. Betul tak? So bila kau nak suruh orang tanya apa sudah jadi dengan menantu Muhyiddin, suruhlah orang UMNO tanya, suruhlah orang PKR tanya, apa sudah jadi menantu Muhyiddin, betul ke dia lari? Ini dia sendiri, Ketua Perhubungan Negeri dilantik. Kena tahu punca kuasa ni. Engkau duduk Ketua Perhubungan Negeri tu dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Engkau pula tanya, betul ke menantu Tan Sri lari? Memang alamat hilang lah jawatan. Betul tak? Menteri Besar Perlis pun boleh tahan juga. Dia kritik Raja Perlis. Kau Menteri Besar. Betul tak? Mana taknya si Muhyiddin lantik Syahidan Kasim menjadi pengganti Ketua Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Perlis. Okey. Seterusnya, Tajudin dakwa MNC keluar BN bulan depan sebabkan mereka tidak puas hati. Kita dah bertahun dah tahu. Saya dah cakap pasal MIC ni biar awak hidup lama dah. Bukan semua orang bawa MIC ni biar awak hidup, tapi pemimpin dia tu biar awak hidup. Orang macam Saravanan. Tak bersyukur kita dah lantik dia, bagi tempat kawasan Melayu, bagi dia bertanding. Patut ucap terima kasih lah. Betul tak? Ini dah lah tak ucap terima kasih. Dia bantainya presiden kita. Dulu masa Datuk Najib panggil pun dia tak datang. Kita suruh dia tarik sokongan pada Muhyiddin, dia buat press conference ramai-ramai sekali dengan Ismail Sabri, beri sokongan pada Muhyiddin lagi. Dia balonnya bosku ketika tu. Kita tak lupa. Lepas tu dia bagi sokongan pula kepada Muhyiddin sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Bila kita beritahu kursi dia tu boleh jadi kosong akibat daripada tindakan dia bagi SD pada Muhyiddin, masa tu baru dia orang kelang kabut tarik diri, tarik sokongan kepada Muhyiddin. Tak merasa abah kau nak jadi Perdana Menteri. Okey. Seterusnya, PN hadapi Datin Nazak jika tidak dipulihkan segera kenyataan Dr. Zudi PAS. Saya Dr. Zudi ni antara sahabat saya dalam PAS lah, yang saya masih anggap sebagai sahabat. Masa kita mula-mula lawan Mahathir, dia antara orang daripada PAS yang mula-mula tampil menyatakan sokongan. Saya kena masuk balai tu, balai dia ada. Saya buat demonstrasi, dia turun. Ni Dr. Zudi. Bila Dr. Zudi bercakap tu, dia bercakap benda yang benar. Jadi kalau Dr. Zudi kata apa, PN perlu dipulihkan, sangat tepat lah. Dan salah satu kaedah nak pulihkan PN ni, kena tukar leadership dia. Leadership dia ni sudah bermasalah. Kalau tak ditukar, Alhamdulillah, lebih mudah kita nak tumbangkan mereka ketika pilihan raya PRU yang ke-16. Okey? Terusnya, Muhyiddin menggagaskan gerakan IPR, Ikatan Perhatian Rakyat, bersama 11 parti luar blok kerajaan. Soalannya, apakah Perikatan Nasional PN terkubur? Dia tak kira lah dia nak buat IPR ke, ikatan ke, kekusutan ke, perpecahan ke, selagi kepala dia tu Muhyiddin, sama je lah PN. Tukar nama macam mana sekalipun, kalau kepala dia tu Muhyiddin, kepala dia tu Mahathir,
belum pilihan raya kita dah tahu jawapannya. Kan? Itu sebab saya cakap, kalau boleh kekalkanlah Muhyiddin tu sebagai pengurus CPN dan juga IPR. Kan? Kerana dengan adanya Muhyiddin di situ, ianya akan memudahkan kerja kita. Ianya akan memudahkan untuk orang ingat apa yang berlaku dalam tempoh 18 bulan zaman kegelapan Muhyiddin. Orang tak dibenarkan mencari rezeki, tak boleh keluar rumah, dikurung di rumah. Kan? Perlis yang angka COVID tu benda pun satu kali jalan. Dia daruratkan satu negara. Dia tutup sektor ekonomi satu negara, menyebabkan orang habis semua simpanan, menyebabkan ada yang terpaksa pinjam alung, ada yang terpaksa bunuh diri, lari daripada tekanan-tekanan daripada alung dan macam-macam. Okey? AB Channel.